Assalamualaikum. Cak, Cak. Oh. Mak baik sembahyang? Tak aku mandi wajib. Nak semayang lah tu. Mana mang? Gini ya. Aku nak minta tolong pun tak sebenarnya ni. Khabar dulu. Kalau minta khabar apa nak tolong mana? Aku nak pinjam duit sikit. 100. 100 pun apa dah. Aku ayak 100. Aku banyak kali dah kena ni mang. Ni mang, aku bukannya ada duit mang. Aku tak ada duit kok. Mu tu, tanya ada duit. Muat beli air ketung. Tidak sipang. Kalau mu sipang, boleh dah beli bloza. Mak aku sakit mak aku. Nak duit ya mak. Nak pakai duit sikit je apa dah. Dipita kerajaan lah. 50 pun tak ada. Nak kok sikit. Aku tak ada duit mang. Minta maaf banyak. Apa ya? Nak pinjam duit ni payah. Cik nama apa ya? Imam bin Mamat. Imam bin Mamat. Yang ni beli untuk siapa ya? Untuk ibu. Oh, dia ada masalah kesihatan. Berapa ya? Tak apa, tak payah. Sebab tak ada orang tolong bayarkan. Siapa? Dia rahsiakan identiti dia. Terima kasih. Sama. Iya. Kopi sudah. Aku dah puas hati dengan Cak. Baru ni aku pergi rumah dia. Nak pinjam duit 100 pun tak bagi. Gitu. Sama ni pun Cak banyak tolong mu. Bayar obat mak mu di farmasi baru ni. Nak settlekan bayaran tu. Mak dia rasanya sakit buah pinggang. Sakit buah pinggang. Jadi terpulang pada puan lah nak bagi ubat apa-apa untuk dalam masa sebulan ni. Boleh. Lalu budak tu mari biar Cak bayar dia kata. Kalau farmasi tu okey lah. Nak tas dah. Minum. Tapi lama ni aku sangka buruk lah kat dia. Tak boleh buat gitu. Tak boleh sangka buruk korang. Aku kena jumpa dia. Aku kena minta maaf dengan dia ni. Ya. Cak. Mu tiap kali aku mari sama ambil air sembahyang. Mu jangan serius sangat. Skrip cakap gitu. Kena ikut lah. Oh, apa man? Aku nak minta maaf mu. Aku nampak je gini man. Tapi aku mudah simpati kat orang. Aku selama ni fikir buruk-buruk mah tentang mu. Rupa-rupanya mu lah tolong aku. Minum air. Biar nampak sikit. Biar. Baik man. Mu nak ucap terima kasih pasal farmasi tu ke? Mu tahu. Tak apa. Aku halalkan. Aku tolong sebab mak mu sakit. Selamat. Terima kasih banyak, Cak. Terima kasih banyak-banyak. Duit aku habis. Tak meninggal. Pendaftaran masih dibuka. Jom booking sekarang dengan Husnul Fatimah Travel.